Untuk bakal pengantin, jangan tengok video ni kalau korang tak nak tahu 5 cara kahwin cara rahmah. Tip yang kelima paling ramai bakal pengantin tak tahu. Pertama, untuk korang buat wedding korang cara rahmah, korang tak perlu buat sesi merisik dan bertunang. Yang kedua, saya cadangkan korang buat hari nikah dan bersanding pada hari yang sama untuk korang jimatkan kos wedding korang. Yang ketiga, korang boleh gabungkan kedua-dua belah majlis ni dalam satu majlis sahaja. So, korang boleh jimatkan korang punya bajet untuk wedding. Yang keempat ni juga penting, korang buat jemputan sekadar 500 orang sahaja. Yang kelima ni berkait dengan yang poin yang keempat, yang mana yang paling penting korang jemput saudara mara yang dekat. Jangan lupa juga korang jemput kenalan yang rapat dengan korang sahaja. So, dengan cara ni korang bolehlah jimat korang punya bajet untuk wedding nanti. Kalau korang sukakan video macam ni, jangan lupa like dan share untuk lebih ramai orang. Jangan lupa juga komen apa yang korang nak tahu lagi pasal perkahwinan untuk saya kongsikan. Lagi satu, bakal pengantin, kalau korang tak tahu nak rancang bajet perkahwinan korang daripada A sampai ke tamat majlis, ataupun korang takut terlepas pandang perkara-perkara yang penting untuk wedding korang, saya ada sediakan satu template khas untuk bantu korang semua bakal pengantin. Dalam template tu, korang boleh rancanglah bajet perkahwinan korang daripada A sampai ke tamat majlis korang. Dalam template tu juga ada checklist yang penting untuk korang semua bakal pengantin supaya tak terlepas pandang perkara yang penting untuk wedding korang. So, korang boleh cari di ruangan bio sekarang untuk dapatkan template tu. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.